Seorang lelaki masuk ke kandang singa dan keluar tanpa secalik luka pun macam tak masuk akal. Tapi inilah yang berlaku di India. Kejadian luar biasa ini berlaku di New Delhi, India. Seorang lelaki bernama Rehan Khan berusia 28 tahun mengejutkan semua pengunjung apabila dia melompat masuk ke dalam kandang singa pada tengah hari ketika zoo sedang sesak dengan orang ramai. Bayangkan, pagar tinggi yang mengelilingi kawasan singa itu memang dibina khas untuk keselamatan. Tapi Rehan yang dipercayai berada dalam keadaan mabuk dan mungkin mengalami gangguan mental berjaya melompat masuk juga. Penjaga zoo dah cuba halang tapi dia terlalu pantas dan apa yang berlaku seterusnya buat semua orang terdiam. Rehan berdiri kemudian duduk berhadapan dengan singa itu seolah-olah sedang berbual dengan Raja Rimba. Bukan itu saja, dia malah baring di sebelah singa itu seperti sedang mencabar binatang itu untuk menyerang. Semua orang hanya mampu menjerit dan rakam dari luar pagar. Menurut pakar, singa dewasa boleh bunuh manusia dalam 15 saat sahaja dan memang pernah terjadi pada tahun 2014 seorang pengunjung lain dibunuh oleh harimau putih di zoo yang sama selepas memasuki kandang. Tapi kali ini Rehan keluar tanpa cedera sedikit pun. Pihak zoo segera menenangkan singa itu dan tarik Rehan keluar. Ajaibnya dia langsung tak disentuh. Macam tak masuk akal pula kan? Nasiblah dia selamat.